Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, hari ni aku nak ke kedai motor lagi. So, nak angkat motor baru. Aku baru jual aku punya bawa Lego, aku punya ZX25R hari tu 4 hari lepas kot. Dengan brother daripada Muar. Dia bukan Muar sangat lah. Apa benda nama dia, aku lupa dah tempat tu. Dan motor tu terjual dengan harga 28k, Alhamdulillah lah. Jadi aku ambil duit tu sebagai tambahan untuk aku angkat motor baru lah. Okay, stay tune. Nanti kita tengok motor apa yang aku beli Right. Okay, setiap kali aku nak ambil motor lagi pun mungkin musim hujan lah. Okay, mesti hujan. Tengoklah macam mana. Itu hari ambil Avita pun hujan lebat. Tapi kali ni mungkin aku minta dia hantar aku rumah kot. Tengok macam mana. Kalau keadaan okey, cuaca okey, tak lebat macam hari tu, aku pound kot untuk bawa balik. Kalau tak, minta dia hantar lah. Macam ZX25R aku yang hari tu. Dulu ZX aku beli kat sini motor, dia hantar lah sampai ke rumah. So apa-apa aku nak buat full payment dulu. Okay, lepas tu bincang je. Okay, tengok macam mana. Dia bincang balik lah. Right. Baru sampai. Oh, pergi sebelah Sebelah mana Boleh masuk sikit? Boleh. Ada. Okey, baru sampai dekat motor. Mungkin nak kena sign agreement dan sebagainya dulu lah. ZX6R. Okay, motor kat luar. Okay, motor aku dekat luar baru sampai. So, nak pergi tengok. Okay. Yang mana ni Oh, yang ni. Oh, belum pasang plate lagi. So, ingat bawa balik lah terus kot. Kalau tak hujan pula, tengok. Kalau tadi hujan Mana? Tu bawa balik lah. Oh, okey. Ni motor dia. Oh, dia tak dapat ni? Memang tak ada dapat tak ada. Memang dapat ke? Kenapa yang 6R ada 6 lain, ni 4. 6R lain. Banyak benda kat dia potong lah. Ini tak ada. Ini putih. Maksud kalau kena SE ni hitam. So maksudnya kena add on lain lah. Ini kena. Bawa balik terus lah. Betul tu. Okey, alhamdulillah aku selesai buat pembayaran lah di sedai motor lah. So baki terakhir aku adalah 23,000. So aku buat down payment dalam 28,000 lah. Harga aku jual ZX25R aku tu lah. So tunggu motor aku untuk pasang plate tu. Motor aku boleh balik lah. Alright. Okay, aku dah selesai buat payment. Aku dah ambil item, free item lah dekat bahagian atas. So aku dapat helmet, jaket, baju Kawasaki. Adalah beberapa item lagi lah yang aku dapat.
Jadi kena collect atas ni lah. Nak collect item ni. Nak collect barang. Oh, sana. Assalamualaikum. Nak collect barang ni. Ni kan? Betul? Ha? Ada pergi di sini. Kenapa? Okey, aku diberi pilihan lah untuk sama ada aku ambil item yang bawah 1000 lah. So aku dah blur ni. Apa barang aku nak ambil ni? Okey, mungkin apa barang lah yang bawah 1000 yang cantik. Helmet dah banyak sangat. Mungkin kasut lah kot. Dia kasut pun pilihan yang ni lah. Okay, ini pun macam menarik. Kasut harga 400 lebih. Boleh kot aku yang baik ni. Alright. Satu item. Adik, saiz ada eh? Saiz ada kalau ya. Biar ambil ini kot. Ataupun yang ini. Ini pun dapat macam menarik. Okey, ni motor roof. Okay, nampak macam menarik tak? Mungkin ambil yang ni kot. Nice. Alright. Mungkin dapat 2 item lah kot. Kalau yang aku pilih sendiri ni. So kalau barang yang dibagi dalam 10 item. Tapi kalau yang aku pilih ni untuk voucher 1000 ni mungkin dapat dalam 2 barang je lah kot. Ini saiz berapa? Aduh, aku nak angkat helmet ni. Menarik juga. Tapi masalahnya ini je tinggal. Lepas tu saiz pun tinggal saiz L. So bukan tak muat. Tapi masalah dia padding dia nanti. Padding dia tak ada jual. So kalau nipis dia akan longgar juga. So kalau dia ada jual padding aku ambil ni. Walaupun dia saiz L kan. Boleh bawa untuk aku punya motor touring. Pakai untuk motor touring aku. Apa ni? Tak tahu dia nak ambil lagi. Kata baju aku jangan pakai. Baju je lah. Sebab tak ada banyak pilihan sangat untuk aku pilih. Alright. Yang ni LS2 punya jaket. Okay, siap ada hoodie lagi. Nampak macam menarik tak? So yang ni kot aku sembah. So dah tak ada pilihan. Okay lah. Okay, ni dik. Yang ni kot. Kalau ni memang tak dapat. Cuba kira berapa semua. 300. Oh, itu buang satu lah. Sarung tangan tu berapa? 128. Masuk kena buang 2 tu kot. Buang baju dia. Ni. Okay, aku ambil 3 barang lah. Kasut, baju dengan juga sarung tangan lah. Tapi sarung tangan ni kena tambah lah. Dalam 103 lebih sebab dia lebih. So dia 1000 lebih. So jadi aku nak kena bayar tu. Alright. Okay, motor dah standby untuk dibawa keluar lah. Alhamdulillah. Okay, dah siap semua pasang plate dan juga pembayaran dan juga ambil barang. Terus lagi aku bawa balik lah. Cumanya aku tak perasan punya ZX4R ni dia tak ada slider punya. So dia tak dapat 2 benda yang 25R ada dia tak ada. So dia tak ada slider dengan juga cover seat belakang ni, single seat. So memang dia tak ada. So dia semua kena beli lain lah. Kemudian lah, tu je beza dia. Kalau ZX 25R aku itu dia siap sekali dengan exhaust 3 benda lah, slider, exhaust dan juga single seat. Mana beza dia. Alright. Okay, alhamdulillah.
Okey, alhamdulillah aku dah bawa balik lah. Oh, aku lupa pula nak bawa mic. Tak apalah, ini kira ya, just malu je lah. So, bunyi dia pun sedap. Dia tak macam 25R. Kalau 25R first starting untuk panas enjin, dia akan beraung sikit lah. So yang ni tak, memang terbaik. So kenalah dengan dia punya 4 silinder dan juga dia punya CC lah. Bunyi pun tak beraung. Okay, projek pertama tengok macam mana nak buang echo dan juga tukar nombor plate lah. Macam biasa lah, tu projek pertama lah kalau tempat kerja baru. Kalau apa-apa nak kena isi minyak dulu. Mic pula tak bawa. Aduh. Okey, on the way nak balik. Auto ni satu je fast dia. Engine dia memang lebih smooth daripada ZX25R. Kalau ZX25R dia lebih kasar lah sebenarnya. Dia punya bunyi, apa bunyi? Apa nama dia tu? Lupa dah. Dia bunyi klik-klik tu kan. Bunyi tu kuat kalau mula-mula start tu. Dia benda tensioner ZX25R kalau masa dia tengah sejuk, masa kalau start dia agak kuat kat bunyi dia. Kalau ZX4R ni dia lebih lembut. Sedap sikit telinga dia. Dia pun lebih responsif, lagi sedap. Balik kendaraan dalam lah. Bunyi dia lebih bass lah. Kalau standard punya exhaust pun lebih sedap. Dia tak macam bunyi mesin jahit sangat. Tapi kelas dia panjang sikit lah. Kelas dia agak panjang. Buat test yang apa, yang demo hari tu pendek je rasa kelas dia. Tapi yang ni panjang, mungkin nak kena adjust balik. Sedap. So aku mungkin tak boleh nak cakap sangat sebab tak ada mic. So sayang je lah video pun. Video dia pun tak cukup 2 meter, tak buat pun. Storage aku kecil.